Ramai di antara anda berbasikal untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang berbasikal hanya untuk berseronok. Basikal anda mestilah berada dalam keadaan yang baik. Pastikan brek berfungsi dan terdapat lampu serta pemantul cahaya supaya anda boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Anda mestilah memakai topi kereta khas untuk basikal yang berkeadaan baik. Apabila menunggang basikal, ikat dan ketatkan tali topi kereta tersebut. Pastikan saiz basikal bersesuaian. Ia hendaklah tidak terlalu besar sehingga anda tidak boleh menjejakkan kaki ke tanah apabila berhenti. Sentiasa menunggang dengan bahagian kanan sehala dengan trafik. Tunggang sebalik. Apabila berbasikal bersama orang yang lebih muda, pastikan mereka berbasikal di hadapan anda supaya anda boleh mengawasi dan memberikan arahan kepada mereka sebelum membelok. Perlahankan kelajuan dan lihat ke arah yang anda akan tujui. Berikan isyarat dan lihat lagi sebelum membelok. Anda harus melintas jalan menggunakan lintasan yang sama seperti mana apabila anda berjalan kaki. Sekali lagi, ingat untuk berhenti, lihat, dengar, fikir dan berwaspada semasa melintas. Perkara yang paling selamat dilakukan ialah menolak basikal anda ke seberang daripada menunggangnya.